Keluar dari dada. Okey, macam mana kita usahakan huruf ha dia takkan keluar daripada dada? Sekuat tenaga macam mana pun ha tu tak boleh keluar daripada dada. Sebab apa saya kata tak boleh? Sebab bila kita start keluarkan suara tu hanya boleh keluar 2 corong saja. Sama ada corong mulut ataupun corong hidung. Kalau tuan-tuan tutup mulut, tutup hidung, tekan juga supaya suara tu keluar, dia akan pergi ke telinga. Dia tak pergi ke dada. Cuba buat. Ini berdasarkan tajribah. Uji kaji. Sekarang ni tuan-tuan tolak huruf ha. Ha. Tutup mulut. Sebut ha. Dia akan pergi ke hidung. Tutup mulut, tutup hidung. Ha tu akan pergi ke mana? Pergi ke telinga. Tapi tak terkeluar pun daripada telinga ni. Kalau keluar pun sikit sangat, dia akan berdengung kat telinga ni. Boleh tak ha tu dia akan pergi ke dada? Dia takkan pergi dada. Kalau pergi dada, tuan-tuan mati. Kalau suara tu dengan suara dan nafas tu pergi dada, masuk dalam paru, jawapan dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia kata, ada tak orang sebut huruf ha daripada dada? Itu bahasa kiasan saja. Macam saya sebut tadi daripada awal tadi. Puan tak masuk tadi daripada awal. Saya dah sebut tadi, huruf ha, makhraj secara teori dia disepakati oleh ulama dan memang dia dikesan keluar daripada leher, pangkal leher. Talaha, bawah lagi, alaha. Cuba sebut daripada dada, anhu talaha. Tu kita pakai. Bila sebut dada jadi betul dia. Sebab dia usaha untuk turunkan lagi. Bila dia turunkan lagi, adakah sampai pada dada? Tak. Suara tak akan keluar sini. Pipik suara, tempat kita lahirkan suara berada pada leher ni. Macam mana boleh keluar daripada dada? Ada orang kata suara tersebar masuk dalam dada untuk huruf ha ni. Wallahu ta'ala a'lam. Dia tak pergi situ. Dia tolak suara ke depan, ke atas sahaja.